bersempena dengan hari Jumaat yang penuh barakah ini, yang bertepatan dengan hari Ashura. Marilah kita bersama-sama meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha sedaya mungkin pada setiap saat dan ketika untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan diri daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang disampaikan pada hari ini sepatutnya dan sewajarnya menjadi medan untuk kita bermuhasabah. Maka oleh itu, elakkan diri daripada berbual-bual dengan rakan sebelah, elakkan daripada menggunakan telefon bimbit, elakkan daripada tertidur di buai mimpi, dan sama-samalah kita fokus dengan khutbah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat untuk dibawa pulang sebentar lagi. Khatib juga menyeru seluruh jemaah agar tidak melupakan untuk menunaikan zakat harta dan melaksanakan amalan berwakaf melalui Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dan pada masa yang sama, jangan kita lupakan saudara mara kita di bumi Palestin dan negara-negara lain yang ditindas, dengan kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Esa agar penderitaan mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Usah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tarikh 10 Muharram pada hari ini, atau disebut juga sebagai hari Ashura, mempunyai kedudukan istimewa dalam Islam. Umat Islam digalakkan berpuasa sunat Ashura serta memperbanyak amalan salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang bermaksud, pada hari Ashura aku berharap kepada Allah agar amalan ini menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 10 Muharram juga mengingatkan kita kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah daripada kezaliman Firaun. Peristiwa ini memberikan pengajaran bahawa pertolongan Allah Azza wa Jalla sentiasa hampir dengan hamba-Nya yang beriman, khususnya ketika mereka berada dalam keadaan sempit dan terhimpit. Oleh yang demikian, hari Ashura bukan sekadar hari untuk dikenang, tetapi hari ini hari untuk kita membina harapan, memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura, apatah lagi jika turut berpuasa pada 9 Muharram atau 11 Muharram. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja merupakan salah satu sifat yang lahir daripada keimanan yang kukuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga yang bermaksud, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa segala urusan manusia berada dalam kekuasaannya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya kita memohon pertolongan serta mengharapkan jalan keluar daripada setiap kesulitan yang dihadapi. Realiti kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan daripada pelbagai ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan hidup, masalah rumah tangga, tekanan pekerjaan, penyakit dan pelbagai kesukaran yang lain. Bahkan tidak kurang juga yang diuji dengan pengaruh gejala sosial serta ketagihan dadah yang semakin membimbangkan. Dalam keadaan sedemikian, seorang mukmin hendaklah sentiasa yakin bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada segala kesulitan yang dihadapinya. Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu ancaman besar yang boleh merosakkan agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Ketagihan dadah bukan sahaja memusnahkan masa depan individu, tetapi memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Lebih membimbangkan apabila gejala ini turut melibatkan golongan muda yang sepatutnya menjadi aset dan harapan umat pada masa hadapan. Ancaman ini juga hadir dalam pelbagai bentuk baharu, termasuk penyalahgunaan bahan terlarang melalui rokok elektronik ataupun vape. Sebahagian individu yang terjebak dengan penyalahgunaan dadah berpunca daripada tekanan hidup, kekecewaan, pengaruh rakan sebaya serta hilangnya arah tujuan kehidupan. Ada yang beranggapan bahawa dadah mampu memberikan ketenangan dan menjadi jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi.
Hakikatnya, ketenangan yang sebenar tidak akan diperoleh melalui perkara yang diharamkan. Sebaliknya, ketenangan itu akan diperoleh dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Sidang Jumaat yang dikasihi, Islam mengajar umatnya agar tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang pernah terjebak dengan penyalahgunaan dadah ataupun apa-apa jua maksiat yang lain, pintu taubat sentiasa terbuka. Janganlah berasa bahawa diri terlalu hina atau dosa terlalu besar untuk diampunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Justru mereka yang terlibat hendaklah segera kembali kepada Allah dan berusaha meninggalkan ketagihan tersebut dengan mendapatkan rawatan dan bimbingan yang sewajarnya. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ahli keluarga, masyarakat dan pihak yang berkaitan perlu memainkan peranan membantu mereka yang sedang berjuang untuk bebas daripada ketagihan dadah dan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sikap memulaukan, menghina dan terus menghukum akan menyebabkan mereka semakin jauh daripada masyarakat dan berputus asa. Sebaliknya, pendekatan yang berasaskan kasih sayang, nasihat dan sokongan berterusan mampu menjadi asbab kepada perubahan yang lebih baik. Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan perhatian terhadap pendidikan agama dan pembentukan akhlak anak-anak sejak kecil. Rumah tangga yang dipenuhi dengan suasana ibadah, kasih sayang dan komunikasi yang baik mampu menjadi benteng yang kukuh dalam melindungi generasi muda daripada terjebak dengan gejala penyalahgunaan dadah dan pelbagai bentuk kemaksiatan yang lain. Sesungguhnya mencegah lebih baik daripada mengubati. Marilah kita mendidik diri, keluarga dan masyarakat agar sentiasa meyakini bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat bagi orang yang bersabar, bagi orang yang beriman dan bagi orang yang bertakwa. Dengan pengharapan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan memperolehi ketenangan jiwa, kekuatan menghadapi cabaran serta keyakinan bahawa setiap ketentuan Allah mengandungi hikmah yang terbaik untuk dirinya. Hayatilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang maksudnya setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang sentiasa bertaubat daripada kesalahannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mengakhiri rubah pada minggu ini, marilah bersama-sama kita mengamalkan doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Yang maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada akhlak yang buruk, amalan yang keji dan hawa nafsu yang tercela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر ملكنا yang di Ketan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Muhriz Ibn Almarhum Tuanku Munawir, wa ayyidhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, wa abid biwujudihi makaida ahli zulm wal kufri wal khidlan. Allahumma arzuqil auna li'abdika Datuk Kelana Petra Undang Luak Sungai Ujung, wa ayyidhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, bi hurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. Ya Latif lam tazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur ikhwanana fi Filistin wa kun lahum 'aunan wa nasiran wa mu'ayyida wa thabbit aqdamahum wa wahhid kalimatahum wajma' jam'ahum wa la tusallit 'alaina wa 'alaihim man la yarhamuna wa la yakhafuka fina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم